Aku nak tangkap kapal dia lah. Berlatar belakang kan ni. Duduk depan saya. Nak tangkap gambar berhenti lah tepi ni. Ada lembar ni. Tak payahlah. Tak tangkap. Ya Allah. Atakan je lah. Malam cakap. Malam cakap. Kita kan. Malam lah. Berhenti tepi ni nak. Tangkap gambar. Malam. Malam. Nanti kita akan cakap kamu tu. Malam. Rem tekan lu. Bagi rem tekan lu. Malam penuh sini. Tak, kita buka je. Baik. Aduh. Tidur sikit. Besok dia punya ni. Kepek gila. Ini baru spek Terengganu. Yang selama ni kita spek kat Ipoh. Saya. Oh. Saya. Kita tak lepas. Tak lepas. Tak lepas. Tunggu saya lepas. Tak lepas. Betul tak? Oh, Potong satu-satu. Oh, cantik. Sini. Mana? Weh, fly drone. Sini tak boleh dah. Sini tak boleh dah. Sini tak kawasan airport. Tu ada kuda padi. Mana? Kedai dia ujung tu kuda padi. Dah, Kedai dia ujung. belakang ni grup lain ni. Mana? Bagi dia potong dia. Ambil je lah pun. Dia pun teringin pun bila. Tak apa. Sama-sama naik. Awak tak kena marah. Aku tengok pendatang ni lah. Dan aku nak suruh balik. Mana? Rem. kain batik lah. Nak beli kain batik. Kalau nak beli kain batik, kita pergi Pasar Bayang. Besok pagi tak? Boleh nak? Boleh. Saya boleh bawa kan? Kain batik, upah saya sejam 50 lah buat jalan. boleh. Nanti saya bayar pada 30 Februari. Jaga mu kereta. Boleh. Okey, settle je mu. Action. Kedai dia untung kan bos? Kesian dia ni. Ya Allah. Tu dia. Kita dekat area mana tak tahu. Mamu bawa kita tempat kampung-kampung pedalaman. Saya pun sesat. Mamu yang bawa. Oh, Belan. Baru online dia kata. Patah pinggang tu kan. Siap-siap ke? Dia suruh makan dulu. Satu. Ni apa ni? Pisang goreng? Itu pisang goreng. Goreng bukan goreng pisang eh? Goreng pisang orang yang dalam tu. Dia tengah menggoreng. Sotong. Ikan gembong. Pali eh? Pali. Ada ambil pari ke? Ada ambil pari? Pali. Pali. Ikan pari. Bukan ikan pari. Ikan Bali. Pali. Dia Teruk lah tu. Pak dengar pari. Ikan pari. Dia nak makan ikan pari tu. Jadi model kacang. Boleh. Tu dia motor pergi Botan lah. Dah cap warna hijau lah. Geng calon hijau. Geng calon hijau Geng Petri lah ni. Bila kita nak repair ni? Nanti Apa lah. dah tanya dah? Ada rezeki pergi lah. Tahun depan? Pergi China tu. Tahun depan? InsyaAllah. Kuming InsyaAllah. ke sampai Shangri-La? Mana-mana je. Saya tak tahu. China saya tak tahu. Kalau Laos saya tahu. Laos? Tahu. Kita masuk lah 30 hari tu lah kita menyarat InsyaAllah. kan? Bagi anak besar. Anak besar sikit. Anak yang kecil tu selama lagi tu. Tak apa, insyaAllah boleh. Tahun depan lah InsyaAllah. kan? Kita dah lama lah tak overland ni Tu. kan? Nak pergi mana? Masjid Kristal.
Oh, Masjid Kristal. Ya. Oh, cun. Masjid Kristal. Jom. 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 Apa bawa jalan? Ha? Bawa. Siapa bawa? Mamu ah. Mamu kan GPS. Kita kena fly drone dekat masjid kita sebelum pukul 7. Jom sekarang. Kelantan masuk Kota Baru. Kena saman lagi, kena saman. Tengok macam-macam kena saman nanti. Kita dah kena saman dah. Kita lepas. Duduk. Duduk ni. Kita macam bagai. Saya kita boleh malah kasih ya. Keluarga pada tertentu. Oh, dengan boleh macam mana banyak. Ni markah. Apa nak gambar? Macam ni orang Malaysia buat. Benda ni. Dengar. Kiri ya. Kiri. Manis. Nanti ganda kita manis. Ke sini balik ke. Four dia. Betul lah. Tapi cuba makin sini. Langgol dia. Banyak lah. Besarnya patung kecil ni. Ada orang ada tu ni. Ada. Ada. Ni besar. Actually kuning. Tengok ni. Tiris. Baik, kita pakai motor ni. Lepas tu saya lepas tepi dia. Oh, warga ambil mati sama ke? Bonza. Jauh sangat pakai cukup orang lagi tu. Cukup. Rem, agak le. Jom. Aku Susun motor. Ni boleh double. Boleh parking. parking belah sini apa. Lepas tu turun. Lepas tu saya tak tahu motor kami. Ha? Dalam motor. Balik dia besok ah. Apa step? Ha? Tahu kan? Kau berlama tengah tu. Abang nak masuk bagi abang nak masuk dulu. Abang masuk dulu. Bagi ni. Mana dia nak parking? Orang Batam ni masuk dulu. Oh tu lah. Oh, dah. Apa tak bagi belah sana kosong tu. Tak nampak Dia kan? masuk kata ni pergi sini ah. Kan pergi sini lah. Ha? Parking je. Parking macam ni boleh lah. Parking dekat Saya ke depan sikit. Ha? Kan. Jalan betul lah motor kami ni. Mos kena parking macam ni ah. Tak apa nanti orang nak return. Tu lah orang nak return. Ya, itulah. Bagi itulah. Ambil tu. Orang nak return. Kita nak buat. Parking macam Bali tu. Parking macam Bali. Ha? Parking ni bila? Malam. Lalu kuaring. Jahanam. Habis motor. Gila, habis kasut kumpul semua. Ayo. Betul kan? Pusing balik Rem. Ha? Oh, tu pusing gula. Rem, Kita pula shoot drone. Kita dah tiba dekat Masjid Kristal Ya. Pilot kita. Alamak, kalau jenis elok lah pula. Oh, dia boleh main boli. Mana dia faham? Aku nampak lihat dia sini. Okey, sekarang kita berada di Taman Islam. Di sini menjadi Masjid Kristal lah, satu-satunya masjid di Malaysia, dan ada lagi 12 masjid. Masuk bayar. Saya tak ada duit. Saya boleh cerita je.
Beli tu. Hai. Hai. Bagi. Hai. Bagi. Hai. Abang pun tak sempat lagi sampai. Bagi. Hati-hati. Santai. Santai. Bawa warna pink tu kan? Bukan. Warna pink apa? Kita naik warna pink. Tu. Awak naik. Dia lain sikit. Nanti ada dia orang anjing ni typing. Okey, right. Jumpa lagi. Hai. Selamat. Boleh lah kita pak motor kat situ. Boleh lah kita pak motor kat situ. Maghrib azan lari daripada mandi. Aku jom solat sini. Jemaah. Boleh? Jom. Sini. Ada. Saya TikTok saya kurang. Tak boleh lah sini. Donat Series. Rapat. Tengok tu bukanlah real ni. Saya Facebook dengan Instagram je. TikTok okey. TikTok ni macam copyright. Lagu apa ni copyright? Okey, jom kat Instagram. Mantap. Balik. Dia kerja sebelum. Oh, jawab. Tak jawab. Lagi bang. Ni? Makan. Makan tu ya ingat. Jangan. Lalu? Balik homestay dulu. Saya nak balik homestay. Balik dulu kan. Ke sini malam-malam. Bau sedap ikan dia bau naik. Balik mandi dulu. Balik dulu. Dekat kan? Kalau kita keluar makan kat Irang, Dia kalau ikutkan Maghrib dah free and easy. kalau kita balik, kita mandi, kita keluar balik. Kalau kita macam ni, kita keluar balik. Tak keluar dah. Memang lah. Plan macam tu lah. Saya rasa Tapi ikutlah kalau korang nak balik mandi lepas tu keluar, mau balik lah. Nak keluar balik apa? saya plan malam ni ingat ada lepak dekat jambatan tu. Oh, tepi tu. Lepak dekat Pergi makan dulu. Jabatan mana? Jambatan Bertangkut tu lah. Angkat tu? Orang lepak ramai-ramai. Yang masa Kita dia carilah yang bawah. Kita carilah buat clear sikit. Lepas kat gambar malam nampak jambatan kan. Kita lepak kat situ. Oh, okey. Kan? Jom. Boleh? Jom. Mandi dulu. Sama awal lagi 2 lebih. Yalah. Kan? Kita balik dalam pukul 9.30 tu kita keluar. Hmm. Kan? Okey. Di sini dengan homestay jauh. Jauh juga.
Bibir tak temu. Awak. Jom. Jom. Ya. Jom. Kali kita buka asupan. Jom, Jom. salah. Lampu sebelah mati tu. Jom. Tahu. JDM. JDM lampu sebelah. Jom. Dah 1 minit juga ni nak sampai rumah. Bang. Tunggu 1 minit. Jauhnya. Dia itu kalau bergerak 30 km sejam. Apun bersama kekurangan. Jangan bagi dia tolonglah. Tolonglah. Dia nak buat apa tak apa. Dia nyanyi jangan. Tolong. Aku dah dengar dia nyanyi dah. Tak boleh. Dia cakap tak apa. Cakap tak apa. Tengah-tengah ni. Mana pun straight. Oh, 12. Straight. Ya. Bonggol banyak. Bonggol Itulah, laju lagi. Bonggol tinggi ke? Tak ada pun. Oh, depan lagi. Sana. Gol. Gol 12. Straight. Macam nak hujan je. Straight lah, bukan belok kiri lah. Ada hujan. Bukan belok kiri je? Bukan. Straight. Ini kampung ada sana tu pergi mana? Pergi jauh ke kampung je. Jangan takut. Saya jangan pergi. Oh, kata-kata tu. Sana Ram. Sini. Orang tengah sembang ni. Dia pun tak suspek orang. Tahu. Pakcik. Oh. Buat mata suara mamu. Dia dengar. Dia dengar weh. Pakcik. Itu. Pakcik tu angkat tangan tu. Apa dia? Ini mati. Sial lah Nazar. Tolonglah. Aduh. Tahu lagi lepas di sana. Oh, sini mati. Tengok. Sini mati. Dengan spek Sini. putih ni. Kamu lah tak cari mati. Apa ada sini? Dia tengok motor. Lepas ni kita jalan. Saya tak. Tak. Okey, jom. Ikut. Dekat. Oh. Takut. Jalan banyak jam. Lalu baju sama. Kau kuatnya mamu ni. Aduh. Sana tengok ni. Saya pakai stokin kan, saya press perut saya. Tak tarik stokin. Jadi yang ni keluar mana saya tahu. Teguk awak. Ambil malu je. Dengar ada tiang tengah tu. Dah lah baju sama. Oh. Mesti dia kata apalah orang ni. Okey, standby kanan. Traffic light kanan. Ada bengsak. Rem, dapat rem. Okey, ni boleh dapat yang tunggu je merah. Ada connection loss. Mai sini, regroup.
Sampai. Oh, ni dah lagi tak ada. Ya. Sampai. Mau kenapa lampu tak ada? Oh, mati. Jin. Mana rem? Jimat minyak. Ada. Aku Nampakan juga. dah jatuh pula. Dah apa benda lagi ni? Jatuh. Jom. Alah ni aku nak pergi tu. Kenapa? Bagi aku pula pakai nelang. Bukan sekarang sebab sekarang nak keluar balik. Agak pakai happy pula. Gelap. Masuk tu. Lah. Tak apa. Jalan cari cinta. Baik, jangan cabut. Cari cinta. Mus pun nak cari. Alah, budak kecil ni. Kita ada ni. Alah, biarlah. Tengah mau. Tak kamu reverse tu elok. Naik tolak depan tu naik. Bahaya. Tolak depan je, pergi naik. Ya. Ke depan lah. Oh, jaga. Straight. Mamu, saya dah training dah tolak motor tu. Jom. Itu cara senang je. Siapa dah tukit? Tak apa tukit. Weh, Ya Allah, takkan hafal lagi. buka. Ya. Rem ada, rem bagus, rem borang baik. Apa? Rem. Ambil Afan punya glove tu, Rem. Ya. Cari tu, takut hujan lah. Oh. Dah. Tak dalam sikit lah. Rem, yang apa tu, dia punya penutup tu lock dia jangan letak maksimum, letak. Dah, jom. Bismillah. Jom Bismillah. Dia pergi cari kedai pun famous. Selalu sini. Ram kata orang tu. Sebenarnya perjalanan ini menyukarkan diriku. Karaoke lah, karaoke. Apa tu tak bisa lah. Tenang is good. Ya. Ya, ada motor. Memang. Tenang is good. Lama. Okey ke? Sini korang kat sini. Saya okey je. Makan pel. Ya, ada tingkat sikit ya. Jangan melampau-lampau permintaan tu. Serius tu. Ni Nazar Cele. Apa Nazar Cele? Nak bodek Nazar pun jangan terang-terang lah. Itu Okey. dia Nazar. Ini cik Cele cantik. Mana? Senang. Tak nak? Ronda dulu. Ronda dulu. Malam ronda. Sementara tak hujan lagi ni, kita ronda. Aku dah lah pakai slipper. Aduh. Mana ada jalan? Tak ada jalan eh? Mana? Ada. Betul je lah. Okey, Mamu, tarik. Awak. Okey, Baik. Udah kepang. Aduh.
bagi pandangan lain. Okey. Ya. Berat, Pak Sid. Aku macam biasa lah. Ada U-turn ni. Oh, nampak motor dia motor power kan? Tak gambar. Aduh. Jangan pak dia dah tengah jantung Amor rasa esok dia pergi beli timet. Slow. Okey. Okey, yang ni ada power. Kita cancel. Aku dah nak cinematic ke? Cinematic aku tahu. Pendek. Kemul. Saya beli Riau. Pasal lah ramah. Laju sangat mula kan buat video. Panik. Oh, nice Kau man. ingat apa ni? Ada rain ke Pak? Oh, smash. Jalan depan. Pergi Kuala Ibai pun sempat ni. Nak pergi mana tu? Kena isi minyak tu. Ya. Okey. Oh, betul lah. Nak saya pergi bawa. Siap. Tak boleh. Tak ada rezeki tu tau. Bau hujan. Angin bau hujan. Ya. Angin bau hujan tu. Ya. Aku gelak. Wah, tu orang betul. Wah, tu lah dia gelak. Babi bau hujan macam mana Pantat? Susah apa? Nanda tengah rekod. KKM ni. Itu pasal kamu tak boleh jadi macam aku. Takkan dia jentik. Aku boleh tahu lah. Hai Mus. Oh, Mus you belum. Wah, dah rekod dia. Mus. Tadi. Abang dah lah jalan-jalan rekod. Kalau rekod tu tahu. Ampai macam ni. Abang long besar. Gila. Tapi rem di Cicong Fan ni kan dia tadi. Gila rem. Dia gila. Dia kuat. Dia kuat je. Bukan. Apa saya minta maaf ya? Salah. Apa nak gelak lagi okey tu. Salah. Oh, lama. Dapat satu rakan. Sebentar tu. Jawatan ke? Tak. Tak boleh. Oh, Zah, aing kat sini Zah. Tapi tak ada Yang macam yang kami tinggal hang tu. Oh, gua ajar tu dia. Biar dia orang tinggal apa kat sini je. Ya. Apa? Weh, orang dah nak start engine dia baru nak berak. Gila. Dia memang celaka. Tapi kali ni dia good lah. Betul, dia tak berak dah. Apa jaga apa macam mana? Oh, okey. Adalah perjanjian tu. Bukan kau seorang dapat kan, semua dapat. Terima kasih Afan. Terima kasih lah. Ini lah pantai berteruk sebelah ni. Oh. Oi, betul lah kita lalu malam ni. Tapi macam panas lah. Tepi pantai memang panas lah. Ada traffic light depan orang kata keluar. Okey. Oh tu yang lampu-lampu banyak tu. Lampu apa? Kedai makan. Ada kuda lah. Itu tokong. Belah kiri. Itu tokong. Oh, tokong. Ada kedai makan. Tinggal tak Nazar kita makan kat sini? Ada rabbit. Depan tu. Oi, ada Depan anak Nazar. lah. Banyak anak. Budak dalam tu. Banyak anak. Warung dalam kenangan. Warung dalam kenangan. Oh, gila. Banyak anak kat dalam tu. Mana? Dah lepas lah. Kiri tu bukan kiri. Tak mau pergi warung dalam kenangan. Seafood tu. Ronda. Depan sikit. Aku nak tunjuk rumah tempat Nazar aku dengan Cip tidur.
Oh. Dia nak bagi tahu Itulah rasa macam ada pemandu pelancong. Nampak, itu aku makan pagi. Situ aku makan pagi, kami di aku bawah tu. Betul. Bawah tu. Ada kedai lain tak? Sini pun okey kan ni? Aduh, warung tadi lah. Aduh. Warung tadi? Aku nak tepi pantai. Okey. Sekarang kita bagi dapat sikit kita kita. Boleh? Boleh. Oh, ni ikan bakar ni. Dah sedap ah. Itu dekat sini. Aduh. Okey, boleh. Aku tak nampak tadi ikan bakar. Dia pakai lah. Yuten. Mana? Sini je. Ni banyak bakar ni. Ni mamu yang sedap. Yang tadi yang putih. Yang mula-mula. Okey. Clear. Okey, Tu ada motor. Oi, ada awet dia. Ada awet. Belakang aku. Ya. Tapi Ya. tapi tak erat kan. Jadilah. Kita betul dia. Kita kena cari yang terbaik sikit lagi. Yelah, kain jam ni pukul 10 ni jangan kira sangat. Mutak yang ada balon. Dia tak rasa lepas tu dia tak boleh fikir benda tu. Cepat lah masuk. Tak ada parking. Parking dekat rem. Okey. Sini ah. Mana rem? Tu. Boleh parking ni. Ni ikan bakar pantai timur dia. Corner sini. Orang nampak. Cepat tu. Parking depan. Oh, dalam. Dia kata boleh parking dalam. Masuk dalam. Sudahlah sini. Dah? Sekejap je. Kenapa banyak kereta masuk dalam ni? Kereta Dah ni tepi ni ah. Di sini ada. Woi. Alamak. Dalam jauh ni sangat ya. Patut tu. Boleh lah. Macam panas pakai Patut tu. hoodie. Boleh lah ni. Boleh ni ada boleh. Boleh Fan. Apa sebelah Nazar boleh? Naik slow Fan. Tu. Balik sini boleh. Balik kat aku. Lagi. Nanti ngam. Baik bu. Betul. Itu. Macam panas. Lalu sampai kena makan ni. Ya. Kerapu ada tu. Kerapu. Kita belah dua, buat dua jenis masak. Buat dua jenis masak. RM1 gram. Ambil dah kerapu. Kerapu pun sedap. Puas nak minta kerapu. Besar sangat bang. Potong. Sabar, orang tengah deal ni. Berapa orang nak makan? 7. Itu habis dah. Dua lah. Tengok ni. Itu memang sting nombor 1. Itu 5 orang. Sting nombor 1. Ada apa? Tak ada duit, kita cuci pinggan je lah. Potong dah lagi. Kapur tu. Lagi satu. Potong masak apa sedap bang? Bakar? Boleh bang. Ini tujuan makan. Kalau bang cuci bang, ni berapa ringgit? Ini saya buat biasa saya buat RM9, RM10. Tapi saya buat RM8 saja satu gram. Ini baru naik. Blender tahun baru. Bukan 4 kilo. Apa? 3 kilo 7. 3 kilo 8 kali. Saya dah 8 kali datang. RM100 siap masak. Apa? RM100. Tanya tu okey. RM1. Ha? Saya okey je. Korang ah. Sekor je kan? Cukup dah 7 orang makan dulu dah. Tak, sekarang nak masak apa? Masak atas. Capek ikan merah. Tak tahu?
Ini saya bagi tahu Ini 2-3 hari dah. Yang ni hantar pukul 4. Ambil tu. Sekejap. Baru lepas naik. Ini baru tapi ni kurus sikit. Masa apa sudah bang tadi? Sting kepala. Hantar satu, sting satu, 3 rasa satu. Boleh? Sting 5. Boleh? Okey lah. Dia macam-macam lah. Potong seko bakar boleh? Boleh? Seko dua lagi kena tepung. Yang panjang tu bakar. Dua bakar. Yang ni satu. Lagi dah tu. Kalau satu tu RM5 mana ni bang? Banyak sekali. Ya. Bang. Ni bang. Apa dia? Okey. Ni yang siap masak bang. Nak masak. Buat dua. Bakar tu, celur tepung tu. Okey bang. Baru, Semua bakar.